Sebab dia ambil masa sikit nak daftar ni. Sebab dia kena masuk detail-detail. Kalau nak servis, datang. Lepas tu akak, saya punya service advisor. Lepas tu dia akan, abang datang dengan apps tu. Lepas tu abang boleh daftar dekat saya punya service advisor. Yang first 2 kali servis, abang tak perlu bayar upah lah. Cuma bayar minyak hitam dengan minyak gear saja. Dia punya service maintenance lah. Minyak hitam dengan minyak gear saja. First service 1,000. Yang kemudian tu tengoklah abang, kalau abang pakai minyak hitam yang fully punya, biasa dia boleh jalan 3-4 ribu lebih. Kalau mineral punya dia 1,000 lah. Tadi saya akan tunjuklah CVT tu dia apa benda tu CVT tu. Tadi dia punya kunci ada 2. Tadi 2 tu dia remote lah. Kunci kena tekan lah, dia dalam jarak 1 meter macam tu baru dia detect. Pastikan dia ada bunyi. Akan dengar tak bunyi? Barulah kita boleh pulas. Kalau dia lama-lama dia akan lock. Lock maksudnya dia tak boleh pulas. Masa dia lock, dia pun ada bunyi titik juga. Dia ada bunyi. Nampak? Jadi kalau kita nak unlock, tekan sekali. Okey, ini dia ada 3 fungsi dekat sini. Satu I, satu seat, satu O. Lepas tu tekan, dia dah buka. So, minyak? Okey, sekarang ni saya tak boleh hidup. Lepas tu ini dia ada handbrake dekat sini. Ini, ada handbrake. Contohlah kalau motor dia parking dekat tempat bukit. Dia kita boleh lock lah. Okey, signal kanan. Dia datang ada. Okey, ini auto cut off limit engine. Masa motor dia contohlah berhenti dekat traffic light, dia akan auto cut off limit engine. Kita tak dapat reset punya. Sebab itu, ini kalau total body reset maksudnya boleh tipu. Trip A dia 1 liter dia boleh pergi berapa km. Sebab sekarang ni dia motor tak hidup, dia cuma bateri hidup saja. Dia akan drop sampai 12 lebih. Itu normal. Kalau kita nak buka seat, kita kena pulas sampai seat. Barulah kita boleh pulas. Kalau tak ada bateri, kita tak boleh pulas. Okey, macam mana kita boleh buka seat? Kalau dengar akak punya beg dalam ataupun handphone dalam, akak nak call emergency. Buka, tarik. Buka aja. Masukkan barang benda ni. Dia buka seat secara manual. Kalau kunci remote tak ada bateri, kita boleh pakai. Ini untuk emergency pakai saja. Kalau kita nak tutup balik, sekarang ni saya tak boleh tutup balik. Tak boleh lock. Free towing. Dia cover towing, free towing. Tapi akak kena jaga lah. Kalau akak parking motor, jangan letak barang dekat sini. Sebab ini dia tak boleh lock. Dia cuma boleh tutup aja. Tadi motor ni dia boleh lock handle juga. Dia ada alarm. Kelebihan dia ada alarm. Okey. Dalam remote ni dia ada 2 butang. Satu atas, satu bawah. Atas ni untuk dia punya alarm. Nampak saya tekan sekali. Sini dia akan nyala warna merah. Abang nampak? Sampai warna merah. Okey, sama juga ini. Sebab dia dekat, saya kena tekan dua-dua. Okey, abang cuba tekan pulas. Abang cuba tekan pulas. Buka balik. Tekan lama bawahnya sampai warna hijau. Tak perlu lah, tak payah. Sebab sekolah kejap aje. Okey je. Batting, kalau dia pakai CVT dalam batting tu dia getah. Kalau kita tak jaga, kita asyik main pulas saja, dia akan putus. Yang satu, untuk cara jaga batting, masa kita pulas minyak, abang jangan tekan brake belakang. Puli depan dengan puli belakang. Kalau kita pulas, puli depan dia pusing. Kalau kita tekan brake belakang, puli belakang dia akan berhenti. Lama-lama dia crack, lama-lama dia confirm dia akan putus punya. Punya mileage dah 8,000 lebih masa saya servis CVT, molek 2 tahun ataupun 20,000 km. Kalau motor ada masalah, akak datang aja. Tanpa charge. Kalau motor dia ada masalah dengan engine lah, sebab warranty dia cover engine. Lepas tu ini kita bagi kad ni. Dia setiap kali ketiga kalau akak datang sini servis, dapat 20% diskaun untuk barang minyak hitam dengan minyak gear. Setiap kali ketiga. Kalau kita nak servis, kita servis elok lah macam tu. Kalau kunci hilang, kena tukar dia punya engine. Kalau dengan kod ini kita boleh pay balik. Kita boleh buat satu kunci balik dengan kod ini. Motor ni simple tapi fungsi dia memang banyak. Dia ada kamera. Ada kamera. Sekejap, saya isi minyak lagi kejap.